Hoi, sedap dah ada orang gini orang. Tenang, aku rasa macam Terengganu ni hak tok aku pula. Nak aku mana meri? Murai dah lalu kok jauh. Tengah abang kawan saya memang gila sikit. Kok anu bodoh meri masa saja nak suruh lalu kat orang ramai. Menatang. Tengok. YBI bawa ini. YBI. Aku nak tukar nama aku YBI. Tengok panas nak musim air dia ni. Molek jalan depan tu meri. Kiri lah. Mu nak kenapa? Marah tak dia orang ni meri ni. Sedap order naik basikal mahal. Dia rasa macam leloh. Mana nak sedap? Nak atas basikal murah malang. Nak mampu kau basikal. Order naik basikal mahal. Aduh. Gigi, senang. Aku pitah air. Okay, let's go. Yang tegak-tegak lah. Sangat dah ni. Ngai bang. Ngai. Baik. Aku kalau suara ngai bayar 2,000 bah kat ambu. Ambil aku beli ikan pasar. Cuba. Ya. Pada otak mu dah nak fikir waktu lah. Mu nak uji orang ngai. Dah nak uji waktu aku uji gini je. Kalau mu ada bini dah aku tak pawang tepi mu seorang. Mu faham tau. Kucing. Mu main mana? Ni anak buangan lah ni. Dulu mu perasan kalau kalian nak gigi sama-sama kita tau. Dulu dok sini India. Nak tergarang pula doktor tau. Kalau boleh nak nangis orang kata nak cekik kopek orang kata. Len ni doktor semak-semak sungguh. Nak wiwi je barang len ni orang kata. Dulu orang kata kalau mak-mak rasa jopak je 3 nak cabut gigi, nak cek gigi, nak tapung gigi kan. Kejap siap. Aduh, penatlah. Main berhenti Pak kali sebetul gini. Ya, malak-malak kalau angkut depan. Mana ya, okey tak? Malak. Ya. Hai. Best got famous. Okey, kita teruskan. Sini tempat goblok famous ni. Dulu nak tahu kalau sebelum flat kolang sini orang kata. Pawang dulu. Ni untuk dijual ke? Mahal nak tergagau harga sini. Sedap je. Santai tu. Mayang tu. Panggil mu kena mayang ah. Mandi wajib lagi. Kenapa dang? Lebak. Abang kat Johor ke? Johor dah seluruh mu lah. Natang go. Aku kemain kau. Cakap Terengganu ni boleh kata kat Johor ke? Apple tu mau? Apple tu. Ya, ambil mat tu. Nak karaoke-nya. Mong. Dah hyper kan kita boleh naik basikal mahal kan? Ni kita naik basikal mahal kan? Ni. Nampak tak ni? Ni naik basikal mahal ni. Dia rasa energi tu lain sikit kata. Mana abang ni? Dah orok. Tak boleh bawa apa ni. Memang dah orok. Tu orang kata jangan judge orang daripada luar orang. Memang dah orok barang belakang ni. Ya, tanya ya. Confirm molek. Kira. Okey tau. Okey ya. Kau dah nak pusing, kau dah orok. Main slow macam tu weh. Allah. Aku macam coach lah belakang. Tengok budak-budak. Faris, stamina awak ni kurang ni. Molek sikit. Macam orang tua ni.
dia tanya pulau warisan pula. Nanti kita ada pulau babi dah ni. Pulau kambing dah. Celaka pada gendah keset ni. Mung. Orang duduk sining dah ni. Barang. Aduh. Nemu mana gendah orang. Toh. Tanya molek dah. Tanya molek je tu. Kalau dia nak pusing, kabar. Dia jangan paksa-paksa. Basikal-basikal ni. Bahaya kata. Biru muka lagi. Saya tanya molek. Mesti lu dang. Siang ke belakang pula orang. Tanya je lu. Mana? Okey dah. Rehat lu. Bimbang kau Faris. Rehat tau? Dah rehat lu siang tengok Faris. Rehat lu. Bang, kita ada dua bang. Nak naik Sultan Mahmud ataupun kita naik Losong tu Bukit Butong. Dua-dua. Fighter abang. Kat gear kalau kita one under six pack, kita rak akan baju akan dia. Style kau. Pakai G-string je. G-string. Dah tak. Nak gila. Kau kita dubik. Aduh. Aduh. Dah dah. Tak boleh rehat lama-lama. Jom. Tak boleh rehat lama-lama, bahaya. Jom. Malam ni lah kayu kak. Mu silap orang kak. Malam pertama malam ada benda pun kak habis pun keren juga. Tak harga tu. Tengok molek. Main laju saja. Tengok tak harga tu barang kita berapa kalau laju. Lalu kau ana lasang kak ni. Allah. Dia lelah tu, dia lelah. Sebab tu kata jangan tengok pada dia. Santai, abang mood speed lah ni. Bukan. Balik nak layan Netflix pula. Bang, memang je seorang guru bang. Okey tau? Okey, tak boleh ni, bahaya. Buang beli basikal ni berapa kan? Kak, ni murah je. Biasa-biasa je. Boleh lah kak buat santai malam-malam. Boleh lah. Kalau akak ada duit, minta dengan suami. Nah. Tanya pula. Segan lah kak. Aduh. Lagi dah. Mahal sikit bang. Bro tu kata basikal aku mahal. Aku malas je tu. Dia kata basikal aku mahal. Aku cabut ni. Tak cabut lagi. Kalau cabut tu aku sanggup cari bro. Kau jangan. Baik doh.